Ni saya pergi ke Indonesia. Balik tu penat lagi. Nah, maka di sana tu ulama-ulama daripada dekat 40 negeri, 37 pun. Termasuk Syiah kata pergi. Maka pakat duk kacau ha wasatiyah. Ha pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Pakat syarah tu abi dah mau 10 minit lebih kurang. Cak ulama dari Indonesia ramailah. Dari Arab pun ada. Nah, dari Eropah pun ada. Amerika pun ada. Nah, maka alhamdulillah Australia pun ada mari. Kita boleh huilah kepada kita tu. Alhamdulillah. Maka kita ada kitab Ummatan Wasata tu, kita tubik pada kat 10 tahun lebih dah kita. Maka alhamdulillah bagi kita tu, kita bagi cetak tubik wajah banyak puluh tiga kita bagi kepada bahasa Rumi. Maka alhamdulillah lah bolehlah kita usaha tu. Nah, pentingnya semua ayat Quran ni, tiap-tiap ayat ni dikira kata pertengahan belakang makna dia. Semua pelaksanaan ayat Quran oleh Nabi semua tu wasatian. Saya serut situ, nampak tak ada pia juah seorang habuk. Pakak ngangguk belaka, pakak puji lepas pada tu. Nah, semua ayat Quran tiap-tiap ayat naibul bih tak ada wasatian belaka. Semua hadis Nabi hak sahih, pelaksanaan Nabi segi gerak-gerik wasatiyah belaka. Sahabat kaum tu siapa kaum? Wa kadzalika ja'alnakum tu ialah Nabi dan sahabat-sahabat asal dia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata dalam surah Al-Baqarah. Oleh itu maka kita boleh menyampaikan ajaran Allah pada manusia. Nyatu ya saya kacagi. Nah, walau bagaimanapun kita ada itu wajib jalan kewajipan cetak kita sebar ke dalam tempat-tempat orang nampak katanya berpengaruh. Dan dalam tu saya jumpa dengan Syiah. Kacak dia nak hantar marilah alasan dia. Saya kata, saya ada kitab Ummatan Wahidah. Tapi ada orang mari dukkan saya waktu saya mengajar kata, Syiah masuk Ummatan Wahidah juga kan? Bagi saya kata ya, masuk ahli kiblat. Semua ahli kiblat Ummatan Wahidah. Kecuali orang yang takfirkan pala-pala Ummatan Wahidah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu dia tahun tua lah. Kata mung ni sungguh ke mana? Dia ni lekatikan kepada persatuan Syiah di Qom, di Iran. Tinggilah dia ni. Kata mung hak sungguh mung boleh hoyak aku lah mana? Aku nak klik ngajar orang ni. Ya kata aku dak. Khumaini kata haragi duk comti sahabat. Khumaini dulu. Ya waktu baik Khumaini. Kata aku ke mana-mana pun tak apalah. Mau hoyak aku pahal aku seorang tu. Aku nak orang ramai pahal lah mana. Mung kok tu baik klik lah kata kami Syiah dengan serba kamu tu tidak mentakfirkan Abu Bakar, Utsman, Ali. Ali taklah ada sangat. Ya Abu Bakar, Umar, Utsman. Bergerak. Waktu dia kata, ahli sunnah mung pun ada bahasa yang ekstrim dah dia kata. Dia balik kat tu pula. Dia kata tengok ahli sunnah duk bunuh biar gitu. Banyaklah fuak-fuak ISIS dulu kan. Padahal ISIS tu perbuatan Yahudi yang nama Islam, semangat janggut tong darah hitam la ilaha illallah, semua Yahudi wah tu dah. Nah, kamu tak ada nak khabar, itu baiklah Islam ekstrim pada ekstrim. Ya tahu puak kami pun ada seperti tu, puak Syiah pun ada ekstrim juga. Tak apalah, aku tahu kata aku ni hak bahagian ahli sunnah pihak ekstrem, aku tak turut dia. Pamung sepatu, mung tak turut lah buat ekstrem hak kata Abu Bakar kafir tu dah.
Tak kata. Mung waktu baik klik lah sikit hantar kat aku. Waktu baik klik kata mung ni kecek kata aku tidak mentakfir kat Abu Bakar Osman dah. Tak apa boleh aku nak buat. Haunya buat tak tahu. Nak hantar mari atau kitab-kitab Khumaini menyalahi atau benar. Ya demo ni ya taqiyah tak apa dah. Kita tak apa. Kita tak nak korbat lah hati demo. Nak asal mulut dia kata ya tak takfir sudah. Baru ni puak Syiah dalam negeri Siam boleh benar saya kata iblis pada saya. Sebab saya kata Syiah tu tua daripada ummatan wahidah. Kita tak ada dapat dak. Kita tak ada tolak orang nak duduk dalam ummatan wahidah. Ummatan wahidah bukan umat hak saya. Umat hak Allah Ta'ala. Saya tak ada digapa kali saya nak teluh diri saya duduk dalam ummatan wahidah. Kalaulah inta tu tak ada jadi mentakfirkan kepala ummatan wahidah. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyin. Tak apa. Hak tu ada sahih lah. Tapi ya biasa nak kata udah kat orang lah dah. Kita tak ada kata dia iblis. Tak ada. Habis ayat kata dulunya ada ahli Syiah yang boleh hitam tu. Yang kata siapa tak mengkafir kat Abu Bakar, Umar, Uthman lebih jahat pada iblis dia kata. Aku dengar juga kata. Hak tu puak ekstrim kata. Tak apa. Mu waktu baik puak tak ekstrim waktu baik lah mana. Kata supaya kata ratik tapi jangan lawan hak dia. Hatta kat aku klik. Tengoklah kalau hatta kita pakai waktu baik baca. Kita bukan gapo nak dakwah jangan dia pecah belah kita umat Islam. Saya rasa heran dia serbai teruk pada kita lagi. Saya dengan dia serbai. Lain ada orang 500 orang itu tak ada. Sokok jari-jari banyakkannya elektrik apa gitu. Saya dengan dia pakai gini saya dengan dia pun pakai itu dia. Jadi puasa saya kat ke dia tu. Berjuruh dia tu segi zahir tu. Kita tak tahu hakikat lah mana. Ya puak dia ni soal lagi saya tanya. Muhammad bin Hasan ni hasuk kali imam yang ke-12. Imam ke-12 dia ni ya 12 imam ya nyata imam ya. Tak ada lah imam. Lah ni ada ganti imam. Imam sebenar 12 orang. Daripada Ali mula. Celah tu tak ada. Ali mula itu. Imam Muhammad Hasan ni ada setengah riwayat kata mati umur 9 tahun. Tapi kira imam beranak pah tu imam tu dah. Payah ambil alasan mana? Dia kata Nabi Isa kecil lalu tak. Ya di rasul dah atau ya di rasul lu ya. Kata boleh pergi tak apa kata hak tu Tuhan raya. Hak mung pia Tuhan mana raya? Tuhan raya ke hadis mana ke raya kata Hasan ni tak mati atau tak mati? Raik. Nak jadi Imam Mahdi hak ni nak mari. Lah ni raik. Duduk mana? Tahu ya tak tahu. Taghayyab. Tak mati. Ya di zaman dulu siapa kali tak mati lagi. Nanti siapa masa itu baik nama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. La ilaha illallah. Kata wa ari alasan pada hadis ya. Ada ya tak hadis. Tapi bukan melalui puak mung dak lah. Hadis melalui puak aku. Tak apa juga nak kan. Hadis hak bahasa puak Syiah dia ya tak pakai hadis Bukhari Muslim tak pakai. Tak pakai. Itulah puak kita keti dah. Supaya kita jangan nampak musuh dengan dia sangatlah. Bayaklah ke Syiah kata saya tak ada musuh dengan dia. Saya tak ada bahasa musuh dengan dia. Tu dengan dia. Dengan orang kafir saya tak ada musuh juga. Kafir. Duduk kat diri kita penuh-penuh. Tak ada musuh. Saya tak ada musuh dengan dia. Kap saing gitulah. Ayat dia kata kalau temu kau anak dalam klik ayat atas saya tak ada memusuhi Syiah dan bukan Syiah. Orang kafir pun saya tidak memusuhi. Mereka kafir harbi macam Fok Zionis. Itu memanglah kita berasa musuh. Kalau bukan kafir harbi kita tidak memusuhi. InsyaAllah dah. Itu dasar kita ahli sunnah wal jamaah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.